Hi guys, welcome back to Gadget. Bila kita bercakap pasal brand Honor ni, kita hanya kenal dia sebagai pengeluar smartphone lah. Tapi pada tahun ni, Honor ada misi yang besar untuk jadikan Honor sebagai brand yang ada ekosistem yang sangat lengkap dan juga ciri AI yang sangat bijak. Jadi pada video kali ni, kita akan sembang misi terbesar Honor ni, iaitu Honor Alpha Plan. Ini adalah strategi Honor untuk ubah cara kita menggunakan gadget ataupun menggunakan teknologi dalam seharian. Jadi pada event MWC Barcelona yang lepas, Honor ada perkenalkan dorang punya misi lah, iaitu Honor Alpha Plan ni. So semasa dia perkenalkan tu, Honor bagi tahulah yang misi ni ada 3 fasa. Sekarang ni fasa yang pertama. Jadi ini bermakna Honor memang dah sedialah, memang dah ready untuk ada ekosistem yang sangat lengkap macam ni. Dan yes, dorang target untuk jadi macam ekosistemnya Apple. Cuma yang ini versi Android. Itu bermakna Android pun dah ada ekosistem yang lengkap seperti Apple. Dan yes, of course, dia akan jadi lebih mampu milik. Yelah, Android kan mestilah lebih murah sikit berbanding Apple. Jadi pada fasa pertama ni, Honor perkenalkan 5 produk utama, iaitu tablet, laptop, earbuds, jam pintar dan juga sistem interconnection AI. Semua ni untuk cipta pengalaman pengguna yang sangat seamless daripada pagi sampailah ke malam, ataupun daripada malam sampailah ke pagi kalau anda kerja shift malam. Dan untuk fasa pertama ni, Honor namakan strategi dia sebagai product all scenario. Maksudnya, produk yang cover semua aspek gaya hidup digital, macam kerja, hiburan, kesihatan, komunikasi dan juga productivity. Sebagai contoh, telefon untuk komunikasi, tablet untuk layan drama dan buat kerja, laptop pula untuk tugasan yang lebih berat, kemudian ada earbuds untuk audio dan juga AI translation, nanti kita explain lebih detail. Kemudian ada smartwatch untuk pantau kesihatan dan juga notifikasi. Yang paling penting, kesemua device ni boleh connect each other. Barulah dia akan jadi sebuah ekosistem yang sangat lengkap. Dan ada 2 ciri yang jadi tunjang utama untuk jayakan ekosistem kali ini, iaitu dia punya Honor Connect dan juga Honor Magic Ring. Sebagai contohlah, ciri yang ada pada Honor Connect dan juga Honor Magic Ring ni, yang pertama, dia ada connected call. Bila smartphone kita tengah cas ataupun smartphone kita berada pada tempat yang jauh lah contohnya, kita boleh jawab call menggunakan laptop ataupun tablet ataupun kita punya smartwatch. Seterusnya kita ada connected notification. Yang ni pun best juga. Kita boleh tengok notifikasi melalui device selain smartphone lah. Laptop contohnya. Kalau tengah buat kerja, tak perlu risau lagi, tak perlu nak sentiasa check kita punya smartphone ada notification ke tak, awet balas WhatsApp ke tak, tak perlu lagi. Tengok sambil buat kerja, boleh tunggu notifikasi masuk. Kemudian ada multi-screen collaboration. Yang ini kita boleh terus kendalikan sistem smartphone terus daripada tablet. Siap boleh transfer file lagi tanpa menggunakan sebarang kabel. Memang nice gila. Jadi kalau ada seorang yang sangat busy, seorang yang hybrid, suka multitask, ekosistem yang ada pada Honor ni memang akan bantu, memang akan memudahkan anda punya tugasan harian. Ada lagi fungsi menarik yang diperkenalkan oleh Honor, iaitu Honor Share, yang mana kita boleh transfer gambar, transfer video, transfer file daripada peranti Honor kepada iOS. Yes, kepada iPhone. ID memang jarang lah yang boleh buat mana-mana peranti Android yang lain, tapi Honor mampu cipta satu sistem yang sangat hebat lah untuk kita berkongsi dengan kawan kita yang sentiasa pakai iPhone tu. Dan tak lama lagi, Honor Share ni akan support untuk Mac dan juga Windows. Ini bermakna Honor tak select, dia tak rasa dia punya brand ni sangat eksklusif. Dia terbuka je untuk berkolaborasi dengan mana-mana pihak. Dan sekarang kita nak perkenalkan produk yang ada pada Honor Alpha Plan fasa pertama ni. Kesemua produk ni memang sangat berbaloi lah. Dan jangan salah faham, video kali ni bukan review each product. Kalau review, video ni memang akan panjang gila. Tapi lebih kepada perkenalkanlah apa kelebihan dia dan berapa harga jualan produk masing-masing. So, kita mulakan dengan tablet budget, iaitu Honor Pad X9a. Kalau anda kaki drama atau suka baca e-book, ini pilihan terbaik lah. Skrin dia besar, 11.5 inci, resolusi dia pun tinggi, 2.5K. Memang puas hatilah kalau layan movie menggunakan tablet ni. Dan dia juga ada ciri perlindungan mata. So, tak perlu risau kalau kita nak layan movie dengan masa yang lama. Untuk harga jualan dia bermula daripada RM999. Dan bagi yang nak versi LTE pun ada, cuma kena tambah sikit lah.
Baiklah, seterusnya kita ada Honor Pad V9. Ini bagi seseorang yang inginkan penggunaan yang lebih heavy lah. Contohnya macam student, content creator ataupun kerja-kerja pejabat yang memerlukan banyak dokumen. Ini memang sangat sesuai lah. Dia ada performance yang sangat kencang, performance yang padu. Even dia punya ciri AI pun memang sangat berguna. Antara favourite aku untuk ciri AI ni adalah dia punya AI note taking, yang mana kita tinggal tulis je menggunakan tulisan yang cincai kita ni. Dia punya ciri AI ni akan bantu untuk jadikan dia kepada teks. Dan yang lagi bestnya, dia punya palm rejection pun sangat bagus. So waktu kita nak menulis, waktu kita nak melukis, dia punya screen tu takkan mengganggu. Dia akan fokus pada mata stylus tu. Memang nice. Honor Pad V9 ni pun akan datang sekali dengan dia punya stylus dan juga keyboard. So memang sesuai lah untuk jadikan dia sebagai mini laptop. Untuk harga jualan dia ialah RM1,999. Seterusnya kita ada Honor MagicBook X14. Ini adalah laptop yang seksi. Harga jualan dia hanya RM2,499 sahaja. Laptop yang ringan, berat dia bawah daripada 1.5 kg sahaja. So, dia tahan lasak dan sangat sesuai untuk kita bawa pergi ke mana sajalah untuk travel, untuk kerja yang kat luar, buat kerja dekat cafe ke, work from cafe ke kan. Ada tak ada work from home, ada work from cafe je. So, memang sangat sesuai, tak bebankan kita dan juga tahan lasak. Untuk performance dia pun kencang. Dia dikuasakan oleh Intel Gen 13. So, untuk urusan multitasking memang tak lembab, memang tak sangkut semua tu. Nak buka banyak tab, nak buat Google Meet sambil edit dokumen pun memang tak ada masalah. Semuanya smooth. Even untuk buat editing yang ringan pun, laptop ni mampu jalankan tugas yang baik. Untuk display dia pun best, dia ada bezel yang narrow. So, berikan pengalaman yang lebih imersif lah untuk gunakan display dia ni. Dan dia punya display ni juga ada ciri penjagaan mata. So, tak ada masalah untuk buat kerja ataupun nak layan movie pada jangka masa yang lama. Dan kita ada earbuds. Ini adalah Honor Earbuds Open. Harga jualan dia RM699. Dan sekarang ni, dia dah jadi one of my favourite earbuds lah untuk bawa pergi bersukan. Sebab dia punya earbuds ni tak sakit telinga. Dia jenis open ear. Dia tak ada batang untuk masuk dalam telinga ni. So, dia lebih rasa selesa lah untuk pemakaian yang lama. Dan sangat sesuai untuk anda yang tak suka gunakan typical earbuds tu. And kalau kita pair dia dengan Honor Magic 7 Pro ni, dia boleh aktifkan fungsi yang sangat rare, fungsi yang sangat mahal, yang mana kita boleh gunakan dia sebagai AI translation straight away menggunakan dia punya earbuds ni. Di bawah terik matahari, saya mengalu-alukan harumannya. Saya perempuan siapa? Saya berjalan di atas jambatan kecil itu. So, bolehlah kita bawa dia untuk pergi travel, untuk bercakap dengan orang asing. Ataupun kita boleh curi-curi dengar menggunakan earphone ni. Nampak? Nice kan? Dia punya ciri AI ni memang rare lah. Dan sampai sekarang, aku masih rasa appreciate gila dekat Honor. Sebab dia adalah salah satunya jenama yang buatkan ciri AI tu dalam bahasa Melayu. Dia tak select lagi sekali. Ini salah satunya brand yang bawa bahasa Melayu, yang tekankan bahasa Melayu untuk kita, untuk pengguna Malaysia guna diorang punya ciri AI. Dan terakhir sekali dia ada smartwatch. Ini adalah Honor Watch 5. Harga jualan dia RM599. Kau tengok dia punya design ni memang sangat sesuai lah untuk bawa pergi formal punya fashion ataupun untuk pergi bersukan. Memang sangat bergaya. Dia ada 3 jenis strap, iaitu silikon hitam, gold dan juga hijau. Dia punya bateri ni boleh bertahan sehingga 15 hari. Jarang kita jumpa smartwatch yang boleh tahan selama ini. Dan dah nama pun smartwatch, sudah tentu dia datang dengan package untuk cek dia punya heart rate, paras oksigen, tahap stres dan berapa lama kita tidur. Semua tu kita boleh cek dengan satu sentuhan sahaja. Sangat sesuai lah untuk orang yang nak jaga kesihatan ataupun sangat sesuai untuk orang yang aktif dalam bersukan. Jadi, Honor Alpha Plan ni bukanlah sekadar plan atas kertas ataupun plan atas pentas MWC tu je. Sekarang ni, Honor dah betul-betul buktikan lah yang diorang memang serius terhadap ekosistem yang sangat lengkap, terutamanya untuk peranti Android. Dan yes, kalau sekarang ni anda nak cari sebuah ekosistem Android, ya, jawapan dia adalah Honor lah sekarang ni. Yang paling masuk akal lah, yang aku boleh recommend untuk anda semua. Apa yang penting, harga dia mampu bilik. Dan Honor dah buktikan yang diorang mampu buat ekosistem yang hebat ni pada tablet yang budget sekalipun. RM999 je dah boleh join dia punya ekosistem
untuk mudahkan kita punya tugasan harian. So guys, nampaknya ini saja video kita kali ini. Macam biasa, jangan lupa untuk tekan like dan juga subscribe channel Bulu Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.